Lelaki ni dia ada Lamborghini, tapi dia tidur atas lantai apartmen kecil, bukan sebab dia miskin, tapi sebab strategi. Grant Cardone, usahawan US, dia pernah cerita era awal bisnes dia. Dia ada satu kereta mewah sebab dia faham satu benda. Kereta mahal adalah iklan bergerak untuk bisnes dia. Setiap kali dia drive, pergi meeting, jumpa prospek jutawan, kereta tu akan buat kerja sebelum dia buka mulut. Tapi rumah dia sewa apartmen yang paling basic. Sebab logik dia, rumah tak buat duit untuk dia, kereta akan buat duit untuk dia. Dia ada satu prinsip. Kalau kau belanjakan aset untuk benda yang generate income, engkau akan jimat dekat tempat-tempat yang lain. Orang nampak dia bawa Lamborghini, orang ingat dia kaya. Tapi hakikatnya dia allocate setiap ringgit dia dengan niat. So apa yang kita boleh belajar? Kebanyakan orang kaya, mereka berbelanja bukan mengikut emosi, tapi mereka berbelanja ikut strategi. Soalan yang ada dekat kepala, bukannya mampu tak aku beli benda ni, tapi kalau aku beli benda ni, adakah benda ni boleh generate income untuk aku?